Kemenangan orang-orang yang nakkan kebaikan. Khairul bariyah, mengatasi orang-orang syarrul bariyah yang nakkan keburukan. Sebab apa? Quran sebut wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan tu pasti akan milik orang yang bertakwa. Kemenangan dari segi apa? Kemenangan Allah terima dia, Allah sayang kat dia, Allah redha dia. Dan kita tengok Ramadan ni pun la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Ramadan kini tiba di penghujungnya. Jika minggu lalu kita bertanya sejauh manakah Ramadan telah berakar dalam jiwa, hari ini pula kita berdepan dengan soalan yang lebih besar. Apakah akar itu sudah mula bertunas dan bercambah? Minggu terakhir Ramadan bukan lagi sekadar tentang menahan diri atau memperkukuhkan kemasyarakatan. Ia fasa penentuan. Di sinilah malam-malam terakhir menyimpan rahsia keampunan. Di sinilah doa menjadi lebih dekat, sayu, dan di sini jugalah hati yang benar-benar mencari hidayah akan merasai manisnya sebuah keimanan. Jika pada awal Ramadan kita membersihkan hati, di pertengahannya kita memperkukuhkan kebersamaan, maka di penghujungnya ini kita menyempurnakan satu makna. Islam adalah rahmah, menyatukan kita semua, menyuburkan lita'arafu dan perpaduan, dan membina insan yang lebih matang selepas sebulan dilatih di madrasah ini. Persoalannya ketika Ramadan hampir melabuhkan tirainya, adakah kita melangkah ke Syawal sebagai insan yang benar-benar berubah, telah melakukan hijrah, atau kita kembali seperti sebelumnya? Tahun ini siri bicara Ramadan kembali lagi. Jika sebelumnya kita berbicara dari studio, kali ini kita turun ke lapangan, menyelusuri sejarah, budaya dan mencari makna sebenar perpaduan. Di minggu terakhir Ramadan ini, kita berada di Masjid Jami' Cina Muslim Klang, Selangor. Sebuah masjid yang bukan sekadar binaan fizikal, tapi simbol identiti, hidayah dan Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmah untuk semua. Di sinilah seni bina berinspirasikan budaya Tionghoa berpadu dengan tauhid, menggambarkan bahawa Islam tidak memadam identiti, tetapi memurnikannya. Masjid ini menjadi jambatan perpaduan serta menghimpunkan para mu'alaf Muslim daripada pelbagai latar belakang, menyatukan bangsa dan budaya di bawah satu kalimah yang sama. Ramadan mengajar kita bahawa hidayah itu milik Allah dan rahmah itu luas tanpa sempadan. Persoalannya, dalam kepelbagaian identiti yang kita miliki hari ini, mampukah kita benar-benar menjadi wajah Islam yang membawa rahmah dan menyatukan hati-hati di bawah satu kiblat? Teruskan menonton ya. Inilah episod terakhir siri bicara Ramadan di bawah satu kubah 1000 kisah. Sekiranya minggu lalu menemukan kita di Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, kita sempat melihat sendiri ya, di tengah-tengah ibu kota yang begitu kesibukan, wujudnya masjid yang mencantumkan pelbagai segmen. Kali ini kita berada di sebuah masjid yang memang menyatukan kaum Tionghoa dan kaum Muslim, berlandaskan dan berpayungkan agama Islam. Di mana tu? Tak lain tak bukan Masjid Jami' Cina Muslim di Klang, negeri Selangor. Bersama saya, insya-Allah kita belajar lagi dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Alhamdulillah, kita sendiri melihat bagaimana gabungan budaya, identiti masyarakat Tionghoa terus bersama dengan budaya Islam disatukan dalam sebuah masjid. Masjid Jami' Cina Muslim Bandar Diraja Klang. Saya ingin menyelami rahsia di sebalik how do these two big cultures converge in the name of Islam. Tak lain tak bukan kita pergi kepada siapa? Pada pengerusi Biro Kebajikan, orang yang antara telah mula-mula menginspirasikan juga masjid ini, Tuan Haji Sharindo. Tuan Haji, mungkin boleh kongsi sedikit rahsia kepada bagaimana keistimewaan masjid ini menarik hati
New Muslim, Mu'alaf dan mereka yang duduk di sekitar bandar Diraja Kelang ini? Apa rahsianya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada idea untuk buat sini banner Ya. Cina. Actually sini banner kita sini ikut Xi'an. Xi'an Xi'an province. Masjid itu lebih 1,300 tahun. 1,300 years old. Ya. Jadi maknanya Islam sampai China lebih awal pada Nusantara. Subhanallah. Sini. Jadi kita Nusantara lebih kurang 700 tahun. Dia dah 1,300 tahun ada masjid besar macam ini. Ya. Dan jadi ini minara ni Ya. adalah bukan Beijing, bukan Xi'an Beijing. Di Beijing Ya. Yang lain semua Xi'an. Nama Mandarin Beijing Tajue. Beijing. 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 Jadi kita ada ilham nak buat ni sebab tuanku pun 100% setuju. Alhamdulillah. Dia kata memang kita dah tahun 6 bulan buka. Setahun 6 bulan dah buka. Open to public. Hmm. Kita pun sudah syahadah 40 orang. Subhanallah, dengar tu. 40 orang memeluk agama Islam di Masjid Jami' ini. Alhamdulillah. Jadi, kita ada seni banner Ya. seperti ini sebab banyak keliling sini karya masjid Ya. tak sampai 7 family. Oh, tak sampai 7 family. Oh, I see. Jadi tapi tiap-tiap Jumaat penuh. Penuh. Orang Ya datang Allah, dari Ya. kampung Jawa semua datang. Semua atas ni. Jadi pusat penemuan hati-hati. And then non-Muslim, Ya. Saturday, Sunday, Sabtu Ahad. Sabtu Ahad memang ramai. Pernah sampai 7 bas. I see. Uh, Memang cantik, Tuan yes. Haji. Very beautiful. Kita soft approach Yes. to dakwah. Ya. Jadi dia tanya kata Ya. ini China masjid, bentuk masjid bukan tokong. Ya, Jadi betul. dia baru faham. Then Then we tell them the Alhamdulillah. masjid Xi'an is more than 1,300 years. Years ago. Ya. Jadi dia kata Dia barulah nampak dia- signifikan correct. di negara dia sendiri. Correct. Ya. Okay. Jadi So, tengoklah dakwah style Tuan Haji. Memang pada saya sangat penting kerana kita nak cuba pastikan kita memenangi yeah. hati-hati manusia di luar sana, insya-Allah. Ya. So Haji, kita show me around. Okay. This Let's place go. Hen Piao Liang. Piao Liang. Piao Liang. My husband's a mu'alaf, so I feel very strongly about this. Mungkin Tuan Haji boleh jelaskan apa lagi bentuk aktiviti dan apakah cabaran utama bila masjid nak mengembangkan agama Islam, lebih-lebih lagi untuk memastikan golongan mu'alaf, the new Muslims kan, dia understand, dia dapat bimbingan, dia mudah untuk belajar dan bersama dengan semua. Ya, kita boleh sampaikan Islam kepada umum. Ya. Tetapi hidayah Milik dia Allah. je. Ya. Jadi lepas dia mensyahadah, 2 kalimah syahadah, Ya. yang penting kita bimbing dia. Bukan simple, I dah syahadah berpuluh-puluh Bye-bye. orang. Ya. But itu tak mustahak sangat. Yang mustahak lepas syahadah, Sokongan tu. yes, kita kena help dia sebab banyak orang Cina, especially Chinese, Ya. the Indian not so bad. Ya. Chinese kat Malaysia, I ingat due to political punya pressure, dia orang takut masuk Islam. Oh. Dia cakap you masuk Melayu. Subhanallah. You So bukan sad. masuk Islam. That's so sad. Astagfirullah. Jadi Ya. contoh saya pagi meluk Islam dengan Kadi Johor. Petang tengah hari saya balik, saya cakap dengan mak saya tak boleh makan sama mak. Saya dah memeluk Islam, dah masuk Islam lah itu jam. I'm very lucky. My mother say masuk Islam tak salah.
masuk jail jangan balik. Dia cakap macam gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat ibu yang Ya. faham. Oh ya mama. Mama saya Kristian. Jadi dia tahulah Kristian dengan Islam tak banyak beza sangat. Cuma dia tak percaya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi to her, you must meluk Islam is good. Jadi I syukur, alhamdulillah. Tetapi untuk apa tu yang mualaf baru sekarang. Ya, bukan ini, semua ada sokongan begitu. Not Ya. all mother. Ya. Banyak kena halau. Astagfirullah. Ya. Jadi saya projek ini semua dah complete except we call it the Imam Quarters. Imam Quarters tempat 3 jadi story. imam. Oh, 3 tingkat. Rumah imam. Paling tinggi itu halfway house. Orang kena halau masuk Islam. Subhanallah. Kita akan That's so beautiful. jaga dia untuk maksimum 3 months. Bagi duduk free, Sokongan. sokongan, dokongan, semualah. Ajar semua sekali. Allah bless you. Alhamdulillah. So that's why we are still collecting fund Yeah. because not enough money. Faham. Jadi tanah pun dah tak ada. Cuma belakang sampah punya area ada tanah kosong. Kita nak minta mungkinlah yang Tuan Haji sebut ini merupakan sokongan masyarakat juga yang diperlukan, sama ada sumbangan dana, sumbangan masa dan sumbangan pemahaman. Because kita perlukan masyarakat yang memberi dokongan dan mengusahakan terhadap a harmonious relationship, right? Macam kita punya masjid ada tour guide. Oh, And then kita ada jubah untuk wanita yang tak tutup aurat cukup. Lelaki pun kalau short pant kena pakai, kita bagi semua. Then habis tour, my tour guide will tell them, you want to donate some? Because dia pakai sekali aja kita cuci. I Kita see. takut ada penyakit ke Ya. Very hygiene conscious. Yes, very 100% Ya, very Alhamdulillah. hygiene. Tadi Tuan Haji saya berdiri dan berjalan atas jambatan. Kan, jambatan masuk ke masjid Jami ini. Sekarang saya nak bercakap tentang jambatan perpaduan. The bridge towards bridging unity. Correct. Jadi dalam masjid ni, saya fikir memang the first symbol, right, of unity. The first thing you nampak bagaimana dia menggabungkan budaya berbeza, latar belakang berbeza. Because dalam Islam semua sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala except for your piety, level of ketakwaan, keimanan. Jadi apa bentuk program-program? Is it dialogues, forums yang dianjurkan oleh masjid untuk membina dan memperkukuhkan jabatan ini lagi? Ya, memang kita buat masjid Cina ini untuk gabung. Ya. It's the bridge. Don't build wall. Yes. Build bridge. Ya. So kita jangan buat dinding. Ya. Buat jambatan. So kita punya program ada contoh. Ya. Ini Ramadan. Kita iftar nanti pukul 7.30. Buka puasa. Kita jemput semua orang, tak kira dia Muslim ke non, dia nak datang join us. Wow, Allah Akbar. So nice. Ya. Jadi memang ada juga forum ke ataupun dialog? Ada dialog, kita jemput a few famous punya Chinese Muslim, macam Angelina Tan semua. Oh, so nice. Jadi glamour. Pernah datang sini, kita ada forum. Alhamdulillah. Then we invite Association Hokkien. Yeah. Hokkien Klang is Hokkien. Ya, betul. Penang is Hokkien. Yes. So we invite those who can speak Hokkien a bit. Then they talk. Cannot invite Then me lah. they understand. My Hokkien very bad. Invite your hubby. My husband, yeah. His Hokkien also very bad. Makin belajar. Jadi that's so nice because ada macam makan-makan tapi diselami dengan dialog, diselami dengan
yelah, if they see kan, kalau tak kenal maka tak cinta. So Yeah. maybe they see someone who's like them, they'll feel more comfortable, insyaAllah. Actually, Islam is very, how to call, mistaken by the non-Muslim. They only heard the West say that Muslim terrorist. Betul. Yang kita buat baik, dia orang semua tak tahu. Yang dia tahu kita buat itu antara 1.8 million Muslim, itu tak sampai 50 orang. Tapi they blame us, say we are terrorists. Ini penting Tuan Haji, kerana sekarang ini bila berlakunya genocide di Palestin, kita nampak the phenomena of Islamophobia Yes. lagi membuat-buat. Yes. Sedangkan semua kaum, semua masyarakat, semua agama akan ada puak pelampau yang Memang tak ramai semua, pun. Just a very small minority. Macam Christian pun. Yeah, for The sure. Catholic and the Protestant. Yes. They've been fighting for ages. Ya, betul. So, but being West, they don't talk Betul. about them. They only talk about Islam. Setuju, dan selepas penemuan file Epstein contohnya, lagi terbongkar. Yes. Jadi pada saya hargailah apa yang Tuan Haji buat. Kita harap semua penonton di luar sana dapat war-warkan, promosikan usaha yang begitu murni, because orang nak hancurkan sehari dua. Tapi to bina, to create, Very to difficult. strengthen. And of course at this time where so many of our ummah is being attacked, I think kita kena bina lagi unity within the ummah. So Tuan Haji, kita pun tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh umat sebagai rahmatan lil alamin, right? That's the term they use. I think now as we near the end of Ramadan, so many problems and conflicts meletus di seluruh dunia yang memang terkait dengan kita. Tapi dalam skop usaha Masjid Jami' Cina Muslim, dalam skop apa yang Tuan Haji dan tim karya usahakan, apa mesej sempena Ramadan kepada semua yang menonton di luar sana, sama ada Muslim, sama ada mu'alaf, sama ada yang belum lagi bersama seagama dengan kita. Jadi kita Ramadan ini selain pada iftar untuk macam tadi saya cakap bersama dengan Muslim dan non-Muslim, we encourage, kita menggalakkan bawa kawan atau keluarga. Masya Allah. Kalau ada makan sama, biar dia orang tahu we are very closely related. Saya pernah cakap dengan satu hamba Allah, dia memeluk Islam. Dia takut apa? Dia takut dia mati on tour. Tak ada kawan dia nak hantar dia. Ya Allah. Saya cakap dengan dia, you memeluk Islam, kita ni semua saudara. We are all saudara already. Jadi kalau you apa-apa hal, kita tolong. Alhamdulillah. That's Very some of the beautiful. thing they are scared. Dia tak nak tinggal sebatang kara, dipulaukan oleh keluarga. So kita lain pada macam iftar, more, but this last 10 day ni dah Last 10 10 day days. kita ada sahur sekali. Ada sahur sekali ya. Bagi semua yang tak nak ambil sahur tu, ingat kita Boleh datang solat subuh. Kita sahur dulu baru solat Alhamdulillah. subuh. Terima kasih, jazakallah dan kathiran. What's the word I only know share ni. 十分感谢 十分感谢。 terima kasih yang banyak dalam bahasa Thank you, Mandarin. thank you. See you again insyaAllah. Sama. I have to come again for the makan-makan and also the program with you.
dalam dunia yang sering bertelagah dan bertelingkah konflik yang berterusan, lebih-lebih lagi bila memperlihatkan ya dinamika hubungan penguasa dengan mereka yang dikuasai. Kita tahu dalam agama kita, agama Islam yang syumul, semua di kalangan kita ini sama kecualilah tahap takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjaya menyatukan semuanya daripada Bilal, kita kena faham ya status bangsawannya, Muslims, Arabs, non-Arabs, semuanya di bawah satu lembayung, satu agama. Dan atas dasar itulah kita mahu kembali kepada bagaimana orang sebut tentang prophetic leadership. Ya, orang marah dengan apa yang berlaku menerusi penguasaan dan salah guna kuasa, lebih-lebih lagi terhadap negara-negara, bukan saja di Palestin, di Timur Tengah, genocide dan peperangan lain. Tapi kita sebagai Muslim, bagaimana kita menyelami dalam diri kita ajaran Islam dan sudah tentu junjungan besar kita, what would the Prophet do? Right? That should be behind our minds. Jadi saya nak memperkenalkan dalam konteks itu tetamu yang bakal memberi sisipan ilmu, dah bergelar doktor dah, alhamdulillah, Dr. Fatimah kita. Without further ado, please join me, Dr. Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Seronok jumpa. Dia dekat plane, masa first time jumpa dia tak friendly. Kenapa? Saya nak mulakan kerana ramai mungkin dah mengenali beliau sebagai bukan sahaja seorang pakar motivator. Lenggok bahasanya menusuk kalbu, menanam makna kepada anak muda dan juga wanita khususnya. Tapi kali pertama saya bertemu, kita duduk sebenarnya sisi ke sisi dan beliau fokus fully enwrapped ya dengan bacaan, membaca kitab suci Al-Quran. Astagfirullahalazim. I mean, saya masa tu saya sangat terkesan kerana ditambah lagi dengan pengisian Dr. Fatimah sebut dan Ustazah kata dari segi cinta high class. Dia takkan faham kecuali baca buku tu. Ya, tapi maksudnya kita selalu kata I love you for Allah's sake. Ya, jadi saya kalau tadi bercakap tentang prophetic leadership. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Two things. First, how did he love his wife, his family, tapi kedua bagaimana sentiasa disebutnya oleh baginda jangan agung-agungkan baginda, tetapi semuanya kita buat dan baginda buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Just some pengisian daripada Ustazah. Allahu Akbar. YB mengimbau memori kali pertama kita berjumpa dalam kapal terbang ketika itu. Saya rasa masa kapal terbang tu landing, sayalah insan paling rugi sebab saya tak perasan kat sebelah saya seorang wanita yang ketika saya berusia 17 tahun dulu YB, saya gunting gambarnya dekat majalah, saya lekat dekat buku saya. Ya Allah, ya Tuhan. Kenapa? Sebab saat itu saya rasa selama ni saya ingat wanita ni serba tak boleh. Saya nak masuk pertandingan pidato kat sekolah pun ramai yang kata, wanita tak patut ke depan begitu begini. Tapi saya tengok ada sosok wanita yang subhanallah, dia boleh membangunkan diri, memimpin, bercakap di peringkat kebangsaan global, dan saat itu saya yakin dan saya nampak sebenarnya wanita boleh pergi jauh kalau diberikan peluang. Subhanallah, dan hari ini Allah rezekikan. Subhanallah. Saya nak peluk. Saya sayang kerana Allah. Insan yang sangat memberikan inspirasi kepada anak muda seperti saya dulu. Subhanallah. Saya rasa segan sangat maksudnya bukan dalam skrip. Allahu Akbar. Tapi Ustazah betul, masa saya baca pun kan dari segi bukan sahaja your journey, pengalaman apa yang Ustazah lalui. Ustazah bawa baby tau, okay? Baby datang dalam sesi lecture khas oleh Syekh Dr. Tahir Wayed. Siapa Syekh Dr. Tahir Wayed? Hampa kena Google. Tapi masa saya pergi haji dan umrah, anak-anak saya pergi menerima ilmu dan mendengar halakah yang beliau sampaikan. Tapi Ustazah boleh bawa bayi yang baru dilahirkan untuk hadir bersama. Jadi the commitment outstanding, Masya Allah. So Ustazah, kita kembali kepada topik.
Maksudnya bila Ustazah dah mulakan pengisian, tajuk yang diletakkan dalam antara beberapa program Ustazah itu very unique. Dia kata wanita ya ada, kepimpinan ada, tapi di akhir zaman pun ada. Maksudnya dengan segala bentuk kemelut. Saya fikir maksudnya kita nak mendepani cabaran yang mendatang. Betul. Dan apakah dalam sisipan kandungan tersebut yang Ustazah mahu sampaikan? Okey, subhanallah. Kita sebagai wanita akhir zaman yang duduk dalam realiti hari ini, kita perlu melihat sejarah wanita dulu dan melihat juga khabar Nabi SAW tentang wanita akhir zaman. Yang pasti apabila saya membaca tentang wanita dalam Al-Quran dan peranan wanita seperti dalam surah At-Taubah ayat 71, antaranya wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lelaki beriman, perempuan beriman, mereka ni saling bertolong bantu untuk buat tugas sosial kemasyarakatan, suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar. Jadi saya tengok, ya Allah, wanita pun berperanan. Dan wanita ni ada peranan sebagai anak, isteri, ibu, anggota masyarakat. Yang tu saya nampak wanita yang ada kat depan saya ni. Sebab tu saya bila dapat jemputan bersama dengan YB, Nur Izzah, saya mula teruja dan macam tak percaya. Tapi saya tak nak lepaskan peluang. Bukan saya nak menyampaikan, tapi saya nak mendengar sebenarnya. Dan saya nak mendapat aura tu. Aura bagaimana seorang wanita yang boleh menaikkan harga diri seorang wanita lain. Dan mereka nampak sebenarnya mereka pun perlu menjadi bukan sahaja pengguna, tapi mereka menjadi orang yang menyumbang. Mereka orang yang bersama. Kita tak nak rugi separuh daripada anggota masyarakat kita. Kita nak sama-sama dengan lelaki, perempuan sama-sama bawa masalah, bawa kebaikan dalam masyarakat. Terima kasih Ustazah. Saya sebenarnya memang antara di akhir-akhir keadaan, nak cakap akhir zaman, ialah kerana kita pun tak tahu bila the hour comes or not. Tetapi bila kita melihat begitu banyak konflik, mahu tidak mahu, kita tak boleh berputus asa kan. Kita kena sentiasa mendalami bukan saja ilmu Islam tetapi mengikut sirah. Kerana semuanya akan kembali kepada apa yang telah lalui oleh para nabi. Saya baru nak belajar bahasa Arab, so tak boleh compare. Ustazah ni dah kira expert, Masya Allah. Dan saya sendiri tengah baru sebut tadi, membaca buku-buku kitab daripada Syekh Jasir Auda, Maqasid expert kan. Jadi insyaAllah beliau akan terbitkan Tafsir Maqasidi. Subhanallah. Yang saya rasa sangat relevan kerana kadang-kadang dalam konteks ibadah ni ada pelbagai cara. Tapi bila kita imbau kembali, kebanyakan bacaan kita semua mahu tidak mahu dipengaruhi orientalis, dipengaruhi pengalaman di mana kita dijajah. Jadi kita kena hidup dalam dunia sama ada kapitalisme yang dibuat, dirubah mengikut acuan barat tu sendiri. Jadi pada saya penting untuk kita mendalami what is it that the Prophet is teaching us. History will repeat itself. Selalu begitu. Ya, watak sahaja berbeza. Skrip tu lebih kurang sama untuk kita belajar tentang bagaimana lalui kehidupan ini secara dengan keseluruhan lah. Ya, betul. Jadi Ustazah, Dr. Fatimah, tadi kita cakap tentang ibrah, sejarah, sirah. Maka saya nak macam kembalikan kepada, kita pun tahu kan pengorbanan golongan muhajirin, disambut pula di golongan ansar, especially masa hijrah. Jadi apa yang dapat kita praktikkan pada hari ini kerana kita bercakap tentang konteks refugees, dari segi apa yang diajar dalam Islam, konsep persaudaraan yang melangkaui pelbagai masyarakat yang berlainan, tetapi juga dalam konteks ekonomi yang berbeza. Orang yang lari, yang tidak ada apa-apa pun harta benda, dia nak pergi ke tapak atau tempat baru selepas dipulaukan, dizalimi, sudah tentu dia memerlukan sambutan dan sokongan ekosistem. Nak pandangan Ustazah Dr. Fatimah. Allahu Akbar. Saya sukalah YB ajak kembali kepada sirah sebab ia guru kehidupan kita yang sangat berharga. Betul. Bila kita sebut Aus dengan Khazraj, mereka ni sebenarnya dah pun berperang, berbunuhan ratusan tahun. Dan ketika ada pihak yang berperang, siapa yang untung? Saat itu Yahudi yang untung. Sebab bila ada dua pihak berperang, pihak yang sediakan senjata dia akan dapat peluang ekonomi. So sejak tu lagi. Ya, sebab tu dia menguasai ekonomi dekat Madinah. Orang Yahudi gembira sangat bila Aus dengan Khazraj ini saling berperang.
bila kita tengok ayat Allah yang dibacakan oleh Syekh Tahir juga hari tu masa dia datang ke Sri Perdana, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Kita biasa dengar ayat ni. Kalau kita tengok dalam tafsir ayat ni, ya, kita tengok sebenarnya ada seorang Yahudi namanya Syaz bin Qais. Dia melihat kepada Aus dengan Khazraj yang dulunya selalu berpecah, berperang, berbunuhan satu sama lain, tapi kini boleh duduk sekali, boleh berbincang sekali sebab mereka ada misi nak menolong muhajirin, misi kemanusiaan. Jadi dia tengok tu, dia rasa cemburu dan dengki. Lalu apa yang dia buat? Dia minta seorang Yahudi yang lain join Aus dengan Khazraj ini dan ungkit balik, cetuskan balik perbalahan di kalangan mereka dengan buat syair puisi berkenaan dengan peristiwa Bu'ath dulu. Bu'ath ni peperangan. Masa itu Aus yang menang. Jadi bila duduk bangkitkan balik secara hitam. So kita nampak kat situ ada satu P pemula. Ada orang yang mulakan. P kedua pencetus, trigger balik. Trigger balik. Sampaikan Aus dengan Khazraj, mereka dengar puisi dibacakan berkenaan peristiwa Bu'ath dulu, peperangan. Lalu rasanya macam dendam tak terbalas lagi. Aus yang menang. Khazraj tak sempat balas. Oh, Syong provokator. Ya, dan mereka pun mulalah angkat senjata masing-masing. Nak bertumpah darah balik, nak berperang balik. Jadi bila macam tu, adalah protector yang datang. P yang ketiga, protector. Nabi SAW. Nabi kata, kamu masih ada jahiliah, sedangkan aku ada bersama dengan kamu, padahal Allah dah muliakan kamu. Sebab berkasih sayang, saling bersaudara itu adalah satu kemuliaan. Kamu nak kembali kufur, kata Nabi. Nabi sebut kufur. Setengah orang bila dengar kalimah kufur ni pun macam-macam tafsiran dia. Betul. Kufur ni sebenarnya kata Syekh Al-Qardawi boleh jadi kufur nikmat, bukan kufur yang hilang terus prinsip agama dia. Kufur ni macam-macam makna juga, macam keimanan. Iman tu bertambah, berkurang. Bukan maksud kalau kata tak beriman tu, bukan maksud tak ada keimanan langsung. Jadi balik semula tadi, ada P protector. Nabi SAW damaikan balik. Dalam mereka pun bila dengar nikmat mereka, berkasih sayang, bersaudara, sedar. Berpeluk menangis, letakkan balik senjata. Dan kita bimbang kalau ada P yang keempat, penerus. Penerus ni orang yang dengki tadi tu, kalau tak sembuh penyakit dengki hati, iri hati dia, dia akan penerus. Jadi itu juga yang kalau kita tengok masyarakat kita kan, kita kalau boleh tak nak jadi orang yang pemula, apatah lagi pencetus, sehinggakan masyarakat yang dulu dah memang berserakan, bergaduh, kembali nak bergaduh semula. Kita nak jadi protector. Orang yang akhirnya sebut setiap orang ada kelebihan, setiap kaum ada kelebihan. Dan akhirnya kalau dua pihak ini bergaduh, akan ada pihak yang untung. Ya, betul. Ya, kalau dia buat viral ke, masuklah duit dalam akaun dia. Dia akan ambil kesempatan terhadap setiap pergaduhan, benda-benda viral, benda-benda besar yang berlaku. Jadi kita nak balik semula kepada kita ni sebenarnya telah diberikan nikmat dengan persaudaraan, nikmat dengan nak berkasih sayang sesama kita. Dan kata Nabi SAW, perumpamaan seorang Muslim dengan Muslim yang lain dari segi kasih sayang mereka, persaudaraan mereka, ambil berat mereka, macam ibaratnya satu tubuh. Betul. Tubuh kita kalau ada satu anggota sakit, kita akan rasa. Ya, mata nangis, kita akan rasa. Hati sakit, yang lain semua rasa, seakan demam, tak boleh tidur malam. Jadi kita nak kembalilah kepada pegang teguh wa'tasimu dengan apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Hati yang pakat-pakat nak balik kepada tali Tuhan tu, dia akan takutlah untuk buat sesuatu yang Tuhan tak benarkan. Sebab kalau berselisih pandangan itu normal. Yang tak normalnya berpecah belah. Wala tafarraqu, iftiraq. Iftiraq berbeza dengan ikhtilaf. Ikhtilaf tu okey lagi. Biasalah semua orang ada pandangan, selagi banyak kepala banyaklah pandangan kan. Tapi berpecah belah, bergaduh, nak berbunuhan, nak bermusuh, nak mengata-mengata sesuatu antara satu sama lain, itu bukan satu yang normal, itu dilarang dalam agama kita.
Teringat bila Ustazah sebut tadi ikhtilaf. Ya. Allahyarham Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Adabul Ikhtilaf kan? Subhanallah. Buku tu saya baca, memang kita ada adab. Nak melahirkan pandangan pun tidak menjerit, tidak mengherdik. Jadi dalam Islam yang saya rasa perfect. Dia memberikan aturan kepada apa yang kita patut buat kalau kita berbeza pendapat. Tapi menghancurkan, memang pada saya perkongsian itu sangat penting. Kerana banyak yang fikir, okeylah sejarah dari luaran, tapi begitu dalamnya, begitu bermaknanya bila ada konflik. Memang akan ada konflik. Tapi siapa the problem solver? And our Prophet did that. Masya Allah. Mungkin Ustazah boleh sebut juga dari segi ketika itu antara sahabat Nabi yang memang sangat istimewa adalah Bilal. Dan ramai orang kan memang bila kita angkat, kita pun tahu dalam dunia hari ini memang ada perbezaan. Yang kulit putihnya, yang berkuasanya, memang tekanan itu pada saya tidak henti. Tak henti-henti. Dan saya nampak juga tipu muslihat memang diperlakukan sampai ke tahap ini di peperangan di Iran juga sama. Tapi bila bercakap tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajar masyarakat itu, seseorang yang I think sebagai Bilal yang dihina ketika itu kerana ibunya, menggunakan nama ibunya. Jadi mungkin saya boleh kongsikan sedikit supaya di luar sana, di dalam konteks kita pun ada pelbagai bentuk warna kulit yang berbeza. Betul, subhanallah. Bila balik pada sirah ini, kita melihat bagaimana masyarakat ketika itu memandang rendah kepada golongan yang mereka anggap bawahan. Apatah lagi zaman tu ada sistem perhambaan. Islam tidak memulakan, Islam datang, Islam membuat kawalan terhadap apa yang telah pun masyarakat buat. Jadi Islam ni tak tergesa-gesa nak haramkan terus, tidak. Islam buat masyarakat gradually berfikir supaya kita lebih mengangkat nilai keinsanan ni. Dan bila kita tengok Bilal bila kulitnya hitam daripada golongan hamba pula, Abu Zar Al-Ghifari pernah cakap dekat Bilal, wahai Bilal, anak perempuan hitam. Saya nak tanya, dia cakap tu betul ke tidak sebenarnya? Betul. Tapi merendahkan orang lain, itu yang tak betul. Bila dibawa kepada Nabi SAW, walaupun faktanya itu betul, tapi menyakitkan hati orang lain, nadanya merendahkan, menunjukkan keegoan diri. Jadi Nabi kata masih ada jahiliah dalam diri kamu. Sampaikan akhirnya Abu Zar, sebab dia pun sebenarnya sahabat yang dididik dalam tarbiyah Nabi kan. Jadi dia pun ada hati yang mudah tunduk kepada tarbiyah, teguran. Jadi dia letakkan kepala dia di atas tanah, dia minta Bilal pijak je kepala dia. Nak hinakan balik diri. Maksudnya hatinya tertawaduk. Tak ego, hatinya baik bila ditegur. Jadi kita melihat Nabi SAW, Nabi tak melihat Bilal tu pada warna kulit, tapi pada kemampuan dia. Sampaikan dilantik menjadi muazzin Madinah. Yang pertama. Bilal, kita guna dalam bahasa kita, melakukan azan. Bayangkan orang Arab Quraisy pelik tengok bagaimana seorang hamba berkulit hitam disuruh naik atas Kaabah, tempat paling mulia, untuk melaungkan azan. Allahu Akbar. Dan Nabi angkat lagi ada Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta pun melaungkan azan. Bilal biasanya laungkan azan pertama, Abdullah Umi Maktum ni laungkan azan yang kedua. Dua-dua itu yang insan dipandang hina oleh masyarakat, tapi Nabi angkat mereka. Sampai sekarang kita sebut-sebut nama Bilal kan? Masya Allah. Jadi begitulah Islam tu mengangkat, menghargai manusia, buat orang rasa bermakna, ada sumbangannya. Siapa pun dia. Siapa pun dia. Betul. Itulah saya fikir dalam usaha ustazah pun bila kita ada maklumat, kita kena juga meremajakan kandungannya, pengisiannya supaya dapat diterima. Lebih-lebih lagi bagi orang muda kat luar sana dengan cabaran mereka. Kerana mereka ada dunia media sosial yang sedikit berbeza. Kalau berbanding dengan zaman kita. So ustazah, saya memang sebab kita ni seorang ibu. Kita pernah melalui bukan sahaja kita, alhamdulillah Allah bagi rezeki melahirkan anak, tapi juga kita kehilangan. Dan bila setiap kali seorang anak itu lahir, dia memang kita nak, kalau saya lah kan,
dia membesar menjadi insan yang jauh lebih baik. Tidak mengulangi kesilapan yang kita lalui dan sebagainya. Dan saya nampak buku-buku yang Ustazah hasilkan sangat tepatlah kepada hati orang muda. Kerana bukan semua dalam dunia yang serba pancaroba ni mudah untuk cari jalan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua yang memang menarik perhatian saya. Of course, Palestin saya akan sebut nanti. Palestin kami datang, tapi lebih macam dari segi bila mereka memahami cinta sebenar, kan, bercakap simple thing je, cinta high class. Apa yang mendorong Ustazah macam mengeluarkan buku Mawar Berduri supaya menggambarkanlah realiti hari ini. Macam masa saya 10 tahun, ayah saya bagi buku Mokhtar Lubis, Senja di Jakarta. Mungkin tak sesuai lah kan, very intense. Tapi maksudnya menceritakan masalah di luar sana. Apa yang mendorong Ustazah menghasilkan buku-buku ini dan apa yang dapat diharapkan menerusi cara sampai menang international competitions. Apa yang boleh Ustazah sampaikan? Allahu Akbar. Saya sebenarnya tidaklah selayaknya untuk cakap tentang buku sebab ramai lagi insan yang menulis dengan sangat banyak, produktif dan memberi manfaat yang tersebar luas. Walau bagaimanapun, bila sebut tentang penulisan buku ni, saya nak berterima kasih kepada almarhum abah saya sebab masa saya kecil dulu, di saat saya kadang-kadang nak ikut abang, saya ramai abang, ramai adik-beradik lelaki. Mereka ni kadang main bola, panjat pokok. Masa tu saya tertanya, kenapa perempuan tak boleh? Kenapa abang tak bagi? Tapi saya nak main juga. Dan saya selalu main dengan abang-abang saya, dengan adik-beradik lelaki. Abang saya kata, perempuan kena banyak duduk kat rumah. Dia minta saya menulis. Tapi saya tak bangkang lah. Saya sayang ayah saya pun menulis. Ayah saya, kucing saya, macam tajuk lah saya tulis. Sampailah bila saya habis SPM pun, saya pun terfikir, nanti saya masuk universiti, saya nak jadi insan yang bagaimana? Saya pun ambil inspirasi daripada kakak saya yang belajar dekat UKM saat itu. Saya pun tulislah seorang Mawar Berduri yang dia nak fokus cinta Allah, nak fokus belajar sungguh-sungguh. Lepas tu dia pun membina keluarga yang Allah redai, jauh daripada perzinaan, bina akhlak mulia, bina keluarga yang barakah. Saya asalnya menulis tu membayangkan itulah cita-cita saya pada masa depan. Dan bila saya masuk ke UIA, rakan sebilik saya ketika itu ada yang berkapal. Saya pun hajatnya nak tegur dengan berhikmah, saya hadiahkan. Saya tak sangka Allah izin tersebar dengan luas karya itu. Siapa yang putus state saya tak pastilah. Sampai ke dekat luar negara pun. Oh my God, Masya Allah. Dekat UK saat itu orang bicara tentang karya Si Indah Mawar Berduri itu. Dan akhirnya Ustaz Dr. Zahazan Muhammad, pengarah Telaga Biru, dia datang. Dia buka peluang untuk saya kumpulkan kawan-kawan membuat projek penulisan buku sebagai tim panel editor. Dan sejak itulah karya saya mula berkembang, ada medannya. Dan Alhamdulillah sehingga kini saya anggap penulisan itu sebagai cara saya berdakwah. Bila saya baca apa saja kitab, contoh kitab tentang fiqh pernikahan, saya pun cuba terjemahkan dalam bentuk novel. Sebab tu Cinta Ikhlas tu sebenarnya cara saya membaca fiqh pernikahan tu. Macam Tautan Hati, saya baca tentang psikologi, saya ambil psikologi juga dekat UIA. So saya banyak cerita pasal psikologi juga kat dalam tu. Psikologi ni sangat penting. Kadang-kadang kita ambil mudah, tapi bila digabungkan, kerana itu bila baca buku tu kan, macam Seindah Mawar Berduri, kan, memang ditangkap. Pasal kita banyak cara kan nak menangi hati orang, tapi nak tak nak, bila dia dah minat, dia terdorong, insya-Allah maka terbukalah untuk menerima ajaran atau ilmu. Yang cinta high class pun penting. Saya tak pandai lah, tak sebaik Ustazah saya sampaikan, tapi saya kata untuk anak muda, khususnya wanita, bukan kita tak boleh menerima cinta orang, tetapi sentiasa perlu bersandarkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa kita closer to God, not away from God. Jadi memang saya suka tajuk je pun kira tajuk bestseller. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Betul. Semuanya taufik Ya. dari Allah. Thank you Allah. Itu memang saya fikir dalam perbualan dengan PU Haris episod sebelumnya, dia kata macam bila berbuat sesuatu kan dia pernah menyertai program public, program di khalayak umum jadi popular, maka tak boleh lupa niatnya kerana Allah dan jangan kita lupa tawaduk. Tiba-tiba kita ingat it's because of us, ya orang sayang, sedangkan semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Allahu Akbar. So Ustazah sempat bawa dengan baby sekali, antara macam bukanlah mutawif tapi yang memberi banyak pengisian semasa saya menunaikan ibadah haji dengan suami saya tahun lepas, dan Syekh Dr. Tahir Wyatt. Saya suka kerana bagi suami saya seorang mu'alaf, pengisian dia kan, dia dulu musician, ahli pemuzik, masuk Islam 15 tahun. Belajar dan sampai menjadi imam di Masjid Nabawi yang berbangsa Amerika pertama dalam sejarahnya. Subhanallah. Nak tanya Ustazah sisipan tentang ibadah haji, tentang pengisian yang beliau berikan, kerana mungkin pandangan saya ada yang tersendiri, tapi saya sangat teruja bila dengar Ustazah datang dengan bawa babynya, sesuatu yang pada saya sangat bermakna kan, kerana kita nak anak-anak kita juga dapat menyerap ilmu, dapat bersama dalam program-program ibadah ini. Saya subhanallah, alhamdulillah, rezeki yang sangat besar. Saya terinspirasi dengan generasi awal dulu, contohnya Ummu Sulaim, bonda kepada Anas bin Malik. Bila beliau dengar Nabi SAW datang, beliau bawa anaknya Anas bin Malik untuk dapat doa Nabi. Jadi saya pun tak nak ketinggalan, nak anak saya dapat doa insan soleh. Dan bila pergi ke sana, ramai insan soleh Muslim. Allah rezekikan, saya dengar dulu penyampaian bagaimana Syekh Tahir sebut tentang beliau pernah menjadi bukan Islam. Maka janganlah pandang bukan Islam itu dengan pandangan bermusuh. Letakkan target. Kalau sekarang kita ada lebih kurang 60 ke 65% orang bukan Islam, contohnya kat Malaysia, fokus letak target bagi meningkat jadi 70%. Jadi saya nampak subhanallah sangat berjiwa dakwah, dan saya direzekikan bila saya pergi program tu dapat doa PMX. Dapat doa Perdana Menteri kesayangan kita semua untuk anak anda saya dengan isterinya sekali, Datin Dr. Seri Wan Azizah. Masya Allah, saya rasa sangat bersyukur sebabnya seorang yang pemimpin negara boleh rendahkan hati untuk doakan seorang anak kecil, siap kirim hadiah lagi. Terkejut saya, dapat hadiah lagi, hamper untuk baby. Ya Allah, saya tengok kepimpinan Nabi SAW, kepimpinan appreciative inquiry, buat orang rasa berharga, cari kelebihan orang, dan Nabi akan sebut kelebihan tu, dan setiap orang tu akan rasa seakan momen bersama baginda itu, seakan dialah orang yang paling Nabi sayang, seakan sampai tahap begitu. Dan saya pun dapat rasalah, walaupun sebentar saat momen itu saya tak boleh lupakan. Alhamdulillah. Dan anak-anak saya pun saya ceritakan bagaimana ya Allah kebaikan orang yang sibuk nak takbir negara, urusan dunia lagi, tapi masih sempatkan masa untuk si kecil Umar Muslih, anak dia saya. Umar Muslih. Alhamdulillah. Saya punya Nur Sofia. Nama Allahyarham Syekh Taha Jabir Alwani bagi Ahmad Harif ketika Yujo. Subhanallah. Alhamdulillah. Sebut tentang haji tadi kan. Subhanallah. Kita tengok kalau kita pergi haji, saya pun pembimbing ibadah umrah dan haji. Pernah bawa anak saya seorang demi seorang pergi ke sana. So nice. Alhamdulillah. Ia ibarat latihan untuk kita pergi ke padang mahsyar. Ya, betul. Kita pun meninggalkan kesayangan kita, harta benda kita, latihan untuk tinggalkan apa yang kita sayang, pergi menuju Allah. Dan di sana, di padang Arafah, kita tengok semua yang kaya, yang miskin, bangsawan, orang yang tiada gelaran apa-apa, duduk sama rata sahaja. Teringat khutbah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, Tuhan kita satu, bapa kita satu, Nabi Adam alaihissalam. Tiada kelebihan pun orang Arab ke atas Ajam, tiada kelebihan orang Ajam ni orang yang selain Arab macam kita lah, ke atas orang Arab, tiada kelebihan melainkan illa taqwa. Taqwa tu yang kita nak jaga. Dan sekarang kita di bulan Ramadan, kita dididik untuk bertakwa. Mudah-mudahan dengan didikan takwa, dia
mempercepatkan kemenangan. Kemenangan orang-orang yang nakkan kebaikan. Khairul bariyah, mengatasi orang-orang syarrul bariyah yang nakkan keburukan. Sebab apa? Quran sebut wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan tu pasti akan milik orang yang bertakwa. Kemenangan dari segi apa? Kemenangan Allah terima dia, Allah sayang kat dia, Allah redha dia. Dan kita tengok Ramadan ni pun la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Tengok peristiwa Isra Mi'raj, baginda dibawa ke Masjidil Aqsa, masjid yang jauh, secepat sekelip mata sahaja. Macam tu juga Allah boleh mempercepatkan kemenangan sekelip mata. Kemenangan Palestin, kemenangan orang-orang baik, kemenangan orang yang menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Sekelip mata Allah boleh buat. Betul. Sebab dia Maha Kuasa dan dia dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Ini bila Ustazah sendiri memberikan gesaan untuk kita mempertingkatkan takwa kita. Saya rasa sangat penting kerana kadang-kadang kita beribadah ya, tapi ingatan Dr. Tahir pun dia kata takkanlah kalau kita doa tu masa hari Arafah, takkanlah kita lupa anggota-anggota tubuh badan kita yang lain, umat Islam yang sedang diseksa, sedang dizalimi. Jadi doa kita merangkumi, lebih-lebih lagi minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan, Azza wa Jalla. Jadi kita tak boleh lupalah kita punya tanggungjawab kepada Muslim ummah yang lain. Termasuklah juga untuk menyebarkan dakwah supaya future dipanggil glorifiers of Allah. Dapat kembali dan bersama kita. Saya sebut ni kerana konteks apa yang berlaku di Iran, di Palestin. Saya macam kadang-kadang semasa solat di masjid pun kan kita sakit. Kita rasakan dia punya sakit dan bagaimana apa yang perlu kita buat untuk memastikan kita bersatu, kita berstrategik, kita merangka langkah-langkah ke depan kerana kemenangan mungkin akan mengambil masa. Of course dengan izin Allah tu boleh sekelip mata, tapi kita ni apa yang mampu kita buat untuk memperbaiki keadaan. Ustazah Dr. Fatimah tentang bagaimana the first martyr in Islam, bagaimana kita boleh belajar dari segi kekuatan moral, kekuatan fizikal, kekuatan mental mendapani ujian yang ada di bumi ini. Kerana kadang-kadang kan kita nampak dalam konteks berlakunya letusan perang ataupun sekarang ini diinjak-injak bila berlakunya Islamofobia, umat Islam akan berhadapan dengan bahaya fizikal. Jadi kita ni dalam konteks negara Malaysia, alhamdulillah negara yang aman, tetapi sudah tentu kita tak boleh lupa bahawa kita juga sedang diuji. Mungkin Ustazah boleh berkongsi kisah Sumayyah dan apa yang dapat kita selami daripada yang beliau lalui. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah kita direzekikan pernah baca kisah Sumayyah binti Khayyat, ibu kepada Ammar dan isteri kepada Yasir. Mereka itu semua keluarga yang diuji. Bagaimana layanan pemimpin saat itu kepada orang yang dianggap hamba, bawahan, tiada darjat. Diseksa, dianiaya, ditawan macam tu sahaja. Sebab apa? Sebab mereka beriman kepada Allah. Nak beriman pun tak boleh. Nak kata Allah tu Tuhan saya, tak boleh. Tak dibenarkan. Islam bawa ajaran la ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam agama. Setiap orang bebas amalkan agama masing-masing. Kita tiada kompromi dari segi akidah, tapi dari segi seni kemanusiaan kita penuh dengan kebaikan, kita penuh dengan kesantunan, kita meraihkan tapi tidak mencairkan prinsip. Itu Islam bawa. Tapi sebelum nak boleh sampai ajaran tu, tengok apa berlaku dekat Sumayyah. Beliau akhirnya dibunuh oleh Abu Jahal. Ditikam tombak itu, sebahagian ulama kata dekat kemaluan dia. Perincian tentang luka tu ada banyak khilaf lah. Yang pasti beliau dibunuh dan Nabi SAW masa tengok beliau tu kena ikat, kena aniaya, Nabi berikan kata-kata semangat, sabran ana yasir. Tempat kembali kamu adalah Al-Jannah. Syurga je jadi ubat masa itu. Sebab Islam saat itu sedang lemah. Sebab tu akhirnya Nabi SAW terus tabah bawa ajaran sebab nak pulihkan kemanusiaan ni.
untuk jadi insan madani, insan yang bertamadun, yang ada undang-undang, ada peraturan, hormat sesama Muslim, berkasih sayang dengan non-Muslim pun, ada hubungan warga negara yang terikat dengan perlembagaan. Nabi nak bina ke arah situ memang perlu kesabaran. Masa peringkat awal, tiada kekuatan lagi. Apa yang mampu dilakukan? Sabar je lah ubatnya. Kalau kita tengok Sumayyah, seakan timeline hidupnya itu seakan dia baru dapat beberapa ajaran surah Al-Ikhlas, Al-Alaq, surah Al-Muzammil. Baru dapat Quran tu sikit-sikit baru kan masa awal. Dan beliau belum lagi baca Quran tu habis pun. Sikit-sikit tu, tapi kekuatan nak mempertahankan tauhid tu sampai ke titis nyawa yang terakhir, keteguhan. Dan kita belajar daripada Sumayyah betapanya kehidupan kita ni mungkin kita tak sempat pun tengok kejayaan. Tapi di sisi Allah, wanita yang mata manusia tengok mungkin lemah, tak berdaya, akhirnya dibunuh begitu sahaja. Tapi namanya mulia, diangkat penuh dengan inspirasi untuk setiap zaman. Kesabaran tu pun satu kejayaan dah. Subhanallah. Jadi kita kena tabah juga untuk jadi insan yang menjadi mata rantai kepada perjuangan wanita yang terdahulu, Sultan Dia yang terdahulu. Kalau episod hidup kita terpaksa begitu, kita redha, sebab itu pun kemuliaan. Walau bagaimanapun dengan nikmat nyawa ni, kita nak terus berjuang. Berjuang mengangkat kemanusiaan, kasih sayang, mengangkat keinsanan tu sampai yang berdaulat itu akhirnya adalah keadilan yang dapat dinikmati oleh semua. Rahmatan lil alamin. Muslim dan bukan Muslim, semua makhluk. Bahkan ikan-ikan pun dapat lalui kehidupan dalam laut yang tidak tercemar. Sebab apa? Rahmatan Islam tu akan bawa sampai ke situ. Subhanallah. Ini antara pengisian yang Syekh Dr. Jasir Auda sebut. Dia cakap, dan dia kan dalam buku yang memperlihatkan maqasid syariah, objektif dalam melaksanakan syariah. Dia kata kadang-kadang tak boleh terhad. Kita hidup dalam dunia di mana masih lagi dalam bawah kongkongan sistem yang ada kan. Jadi kadang-kala macam kalau berlaku pencemaran di laut, itu tanggungjawab kita sebagai khalifah. Dari segi pendidikan sendiri, adakah kita memang memahami? Saya suka kan sekarang ni semua berlumba-lumba nak habiskan Al-Quran, nak pastikan kita kejar sebelum Aidilfitri. Tapi saya kata pesanan Syekh Jasir tu, jangan lupa baca maksud. Sebaiknya baca, belajar bahasa Arab. Sungguh. Allah turunkan untuk kita faham, untuk kita baca. Jadi baca tu dengan pemahaman. Jadi itulah antara yang mungkin sebelum dapat memahami bahasa Arab tu kita belajar tafsir dia kan. Tapi bila Ustazah cerita sangat mengesankan lah, because kita sebut Sumayyah, kita sebut among the first female martyr, tapi dia tak habis, tak sempat dapat pendohol Quran. Tapi dia masih lagi ada kekuatan dan dia meredai apa yang Allah beri. Alhamdulillah. Semoga kita ni dapat meredai lah nasib dan takdir, tapi juga berjuang. Dia bukan soal kita pasrah. Bahasa Melayu pun ada bahasa pasrah. Redha dan pasrah tu different things. InsyaAllah. Allahu Akbar. Kita ada Allah Al-Wakil. Allah sebaik-baik zat, tempat kita letakkan sepenuh kepercayaan kepada Dia 100%. Untuk kita bertawakal. Tawakal tu dunia dalam. Dunia dalam kita serah dekat Dia, tapi dunia luar Allah minta kita berusaha. Macam nice. Sayyidah Maryam, walaupun sakit, bersalin, lahirkan anak, dah lemah dah ni, tapi Allah suruh goncang pokok kurma. Pokok kurma tu, rasa bergoncang tak kalau goncang? Rasa kita saya tak rasa bergoncang pun. Tapi Allah nak tengok usaha. Dengan sebab ada usaha baru walaupun melahirkan sikit. Anak. Bayangkan Saza. Lepas tu turun pertolongan Allah yang sangat besar, jatuh buah kurma, sungai mengalir, boleh minum. Sebab tu tawakal dunia dalam kena ada usaha, kena ada doa, kena ikhlas sepenuhnya, nak redha Allah, nak penerimaan Allah. Hidup ada semua itu, doa, usaha, ikhlas, tawakal, kita akan rasa hidup kita tenang dan baik-baik sahaja. Walaupun cabaran besar macam mana pun. Dan ini harta yang sangat mahal untuk kita pertahankan. Mengambil Allah sebagai Al-Wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Alhamdulillah dalam episod terakhir Satu Kubah 1000 Kisah ini sempena Ramadan Ustazah, ada 4 episod, ni yang keempat. InsyaAllah mana tahu di masa hadapan kita ada lagi, tapi kita nak mempamerkan suara Ustazah Dr. Fatimah sebenarnya. Itu niat di hati, dan dalam minggu ataupun episod terakhir ini sebelum kita melangkah masa Aidilfitri, mungkin Ustazah dapat berkongsi sedikit sebanyak. Ustazah ni mungkin luar tak tahu, pengalaman belajar bukan sekadar UIA tapi di Damsyik, Syria. Dan saya memang jarang-jarang jumpa ketemu seorang graduan sekarang dah bergelar doktor, PhD holder sebagaimana Ustazah, tapi pada masa yang sama menerusi ilmu psikologi dapat memuatkan dalam mesej bahasa mudah novel-novela untuk tatapan umum. Itu memang pada saya sangat bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi mesej Ustazah menjelang Aidilfitri dengan cabaran yang melanda, ya kita syukuri nikmat, pada masa yang sama kita pun tahu the ummah is in pain. Hadza min fadli rabbi. Semua kebaikan tu daripada Allah. Dan sekarang ini bila kita tengok cabaran umat ini sangat besar, seakan hidangan makanan yang sedang dikerumun oleh kuasa-kuasa besar untuk meratah makanan tu, untuk mencari-carikan makanan itu. Kita rasa semakin bertanggungjawab untuk bina perpaduan, bina kasih sayang, bina keutuhan. Seperti kita tengok batu bata yang ada dekat sekeliling kita ini. Batu bata kalau dia hebat sebiji je tak ke mana. Dia kena bersama-sama dan dia kena ada sistem yang mengikatnya satu sama lain. Macam tu juga kita orang-orang yang ada kesedaran nak bawa nilai kemanusiaan ni mestilah ibarat batu bata yang tersusun dengan kukuh. Seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW. Al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Mukmin itu macam bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan saya teringat satu kisah ni, Nabi SAW cerita kisah berkenaan kisah Bani Israel. Ada 2 orang lelaki. Yang seorang ni sangatlah tekun beribadat. Yang seorang lagi ni susah nak keluar daripada maksiat. Astagfirullah. Lalu yang tekun beribadat ni selalulah tegur bila nak berhenti kepada ahli maksiat ni. Lama-lama dia tegur, dia rasa menyampah. Lalu dia kata apa? Allah pasti tak akan ampunkan kamu. Kamu ni pasti akan jadi ahli neraka. Bila dia sebut macam tu, dia khabarkan akhirnya bila mereka meninggal, yang sebut kamu ni confirm ahli neraka tu akhirnya dibawa ke neraka. Allah kata, kamu aliman, kamu lagi alim daripada aku. Kamu ambil hak aku untuk menghukum hamba. Dan Allah sebut kepada orang yang ahli maksiat tadi tu, yang mungkin dia nak berubah tapi terlalu banyak label-label yang menyebabkan dia susah nak keluar daripada dunia dia itu. Kita tak tahu kan sebenar-benarnya apa yang berlaku dalam hidup dia. Allah kata, aku ni maha pengampun, sekarang aku ampunkan kamu. Jadi kita nak jadi orang yang mengikat kasih sayang, mendekatkan hati, bukan nak nerakakan orang, nak label orang, nak letak cop yang seakan dia tu tak ada harapan. Allah kan melarang berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi jangan kita jadi ejen yang menyebabkan orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Sedangkan kita tengok penderitaan umat sekarang ini sangat memerlukan ada insan-insan yang nak berkasih sayang, kuat menguatkan satu sama lain biar kita kuat. Kita pun mendidik generasi, didik hubungan dengan Allah, hubungan dengan Al-Quran. Didik ada ilmu kemahiran STEM contohnya kan. Biar mereka ini akhirnya memimpin, mereka ni memberi manfaat kepada dunia. Dan kita tak boleh nak tunggu-tunggu dah. Kita memang nak kena buat kerja Sekarang. daripada sekarang. Jadi jadikan hari raya ini medan untuk kita berukhuwah, berziarah, berkasih sayang, memaafkan. Jangan sebut perkataan tak elok. Itu pun latihan Ramadan. Ya, subhanallah. Bahkan pada malam Al-Qadar, Nabi SAW pernah satu ketika Nabi keluar daripada iktikafnya di 10 yang pertengahan. Nabi keluar. Nabi nak bagi tahu sesuatu poin tentang malam Al-Qadar. Tapi Nabi jumpa dengan 2 orang yang bergaduh sehingga ilmu tu diangkat. Ilmu tu diangkat. Menyebabkan kita belajar yang kalau kita ni suka bergaduh sangat, banyak kebaikan akan terhalang dan terangkat. Apa pun Nabi SAW cuba jugalah ambil hikmah di sebaliknya. Nabi kata mudah-mudahan baiklah bagi kamu.
supaya kamu ni mencari semua malam tu. 10 malam terakhir tu kamu cari. Sebab Nabi nak bagi tahu dah tahun tu bila Lailatul Qadar. Tapi dia angkat ilmu tu sebab orang bergaduh. Astaghfirullahalazim. Jadi kesimpulannya janganlah bergaduh. Banyak kebaikan terhalang sebab bergaduh. Sebab melabel. Melabel ni sangatlah bahaya. Sangat bahaya. Kalau kita label kafirkan orang, benda tu balik pada kita. Sangat bahaya. Jadi na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan transform. Yang berlaku bila kita dididik dengan takwa, dididik jaga lisan, jaga perkataan, jaga mindset di bulan Ramadan. Hari raya kita jadi insan merdeka yang bebas daripada maksiat, yang letakkan kesyukuran besar pada Allah. Jadi insan yang insya-Allah energi penuh, bateri penuh untuk jadi insan yang akhirnya membawa pulang kemanusiaan itu pada dunia ini. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Fatimah merupakan mesej terbaik, Masya Allah, untuk kita bawa melangkaui bulan Ramadan. Saya sendiri, Ustazah, saya sangat terkesan. Saya rasa memang Ustazah ni kecil cili api lah, Masya Allah. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang kita harus laksanakan, yang sukar. Kerana mudah nak judge orang lain. Mudah untuk kata orang patut itu dan ini. Sedangkan kita pun perlu memperbaiki diri kita. Kita perlu memahami segala yang dibuat termasuk oleh Rasulullah SAW is based on persuasion, memujuk, right? Maksudnya kita tak bolehlah mengangkat nilai-nilai yang pada saya melahirkan kebencian orang. Lebih-lebih lagi di sini, di Masjid Jami' Cina Muslim di Klang, saya sangat terkesan kerana mungkin kali pertama kot dia bagi keutamaan bilik jenazah. Dia bagi keutamaan iftar untuk semua Muslim dan non-Muslim. Jadi dia nak dakwah, dia nak dapatkan saf, dia nak dapatkan antara kita, dan itulah antara sesuatu yang perlu kita tanam, insya-Allah. Bukan sahaja daripada Ramadan, Aidilfitri, tapi sehinggalah kita menang bukan saja Malaysia tapi seluruh ummah kita, insya-Allah. Jazakallah khairan kathiran Ustazah. Doakan kita juga nak mendalami ilmu macam Ustazah. Kita juga mahu memastikan mungkin semasa membaca Al-Quran, faham maknanya, berbahasa Arab. Itulah antara achievement unlocked yang kita mahu. InsyaAllah. Wa iyaki, subhanallah, betul. Kita nak balik jumpa Allah dan keadaan ada titik A ke titik B yang kita buat. Cukup dah. Suka titik C, titik D, dynamic, insyaAllah. InsyaAllah. So, kepada semua penonton yang sudi menonton siri Satu Kubas Seribu Kisah, izinkan saya mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri yang mulia. Mohon maaf kalau terlanjur ataupun terkasar bahasa. Dan saya sendiri sangat bersyukur, alhamdulillah, ketemu teman saya dalam di atas penerbangan yang mungkin ketika itu fokus kepada Al-Quran. Hari ini menyebarluaskan lagi our darling Dr. Ustazah Fatimah. Ustazah, saya pula nak mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima amal kita semua. Amin. Allah pun mengiktiraf kita sebagai hamba Dia, mengampuni kita, dan kita terus pertahankan semangat nak jadi hamba Allah itu sampai ke usia kita yang terakhir. Saudara-saudari, teman-teman seperjuangan, perjalanan Ramadan kita kini sampai ke penghujungnya. Sepanjang siri ini dari Masjid Tengkira di Melaka, Masjid Kapitan Keling, Pulau Pinang, Masjid Jami' Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur, hinggalah Masjid Jami' Cina Muslim Kelang di Selangor. Kita telah menelusuri kisah iman, keberanian, ketabahan dan pengorbanan, serta melihat bagaimana masjid menjadi pusat perpaduan dan kebersamaan masyarakat. Kisah Rasulullah SAW dan tokoh tauladan seperti Sumayyah binti Khayyat mengingatkan kita bahawa keimanan dizahirkan melalui akhlak, tindakan, kesediaan menegakkan kebenaran, sementara setiap peristiwa menunjukkan bahawa Islam adalah rahmah untuk semua, merentasi bangsa dan budaya. Ramadan mengajar kita bahawa setiap detik adalah peluang untuk menebar kebaikan, bersabar dan hidup secara harmoni. We have to fight and strive for it. Persoalannya kini, mampukah kita membawa nilai kesabaran, keadilan, ketabahan dan rahmah ini bukan sekadar
di bulan Ramadan. Tetapi sepanjang tahun biiznillah